kasih. Thank you for coming back. So, makan apa tadi? Cik ha? Kopi. Kopi Ada makan lain daripada tu? Ringan-ringan je Right. So, kita nak energize sikit, energizer Selalu lepas lunch ni orang mengantuk kan. Okay, kurang segar sikit. So, kita nak menyegarkan badan kita. So, kita kena energize sikit lah. Kopi. So, ada sikit senaman. Boleh berdiri semua. Okay. Kita follow video kat depan ni. Apa hisap. Saya pun buat sekali. Don't worry. Kita nak kena energize dulu. Okay. Okay, follow. Lama lah. Senang je ni. Ni like kan apa dengan Tak dapat share dia tu. Okay, buka. Oh.
So macam mana energy dia? Okey ya? Okay. Rasa semangat eh? Pablo, dah pernah minum air dulu. Ambil nafas sekejap. Boleh. Perlu tak? Exercise sikit. Tak sampai 5 minit tadi. Alright. Okey semua ready Okay, kita sambung untuk modul yang ketiga. Creative problem solving. Okay, ni creativity. Creative thinking for solution, impact and benefits of problem solving and limitations dependencies of creative problem solving. Okay, ni subtopik yang kita akan belajar dalam modul 3. Alright. Simple techniques. Okay, Cik Syahizan mungkin boleh baca? Dah ada nafas kan? Dah ada nafas. Okay, boleh baca kan? Simple techniques ada 3. Brainstorming, mind mapping, and the last one reverse thinking. How to this way. Alright. Kita akan go through one by one Okay, what is brainstorming? Maybe Cik Nazri boleh tolong baca? Okay, what is brainstorming? Brainstorming is a group idea generation method where people share many ideas freely without judging them to find creative solution. Okay, clear tak pasal brainstorming? Yeah. Dia group discussion Dia generate idea. Okay, where people share idea tu tadi untuk cari creative solution. Right? Okay, clear kan? Right. Simple steps. Okay, ni cara dia brainstorming. First, dia akan state the problem. Kedua, dia akan generate ideas quickly. Ketiga, dia akan record all ideas. Keempat, dia akan review and select best one. Okay, normally kita akan buat betul kalau kita ada group discussion, kita akan bring out the issue, kita akan generate ideas macam-macam idea quickly. Kita akan outline atau record all ideas dan review dan cari yang the best. Right? Okay, boleh patah balik satu slide. Ya. Ini Depan ni. depan ni. Yang Okay. So yang tadi tu ambil yang first lah, brainstorming lah. Ya. Okay. Kita baru first simple techniques. Okay, ni step dia. Right? Ni baru kita pergi mind mapping. Cik Syawal boleh tolong baca? Mind mapping is a visual thinking tool that helps organize ideas around a central topic using branches, keywords and images. Okay, so mind mapping ni adalah visual. So people using this as a tool untuk organize ideas. Okay, gunakan branches ataupun keywords and images. Normally dia akan outline dalam bentuk graph untuk nampakkan ideas dengan keywords using images ataupun keywords untuk isu tadi mind mapping. Okay, Tapi secara visual. cara visualize. Okay. This step dia. Okay, dia akan write the main topic in the center. Kat tengah-tengah dia akan letak dia punya main topic, apa yang dia nak achieve. Lepas tu dia akan draw main branches for idea keys. Okay, and sub branches for details. Use keyword, color and images. Review, refine and connect ideas. Kalau kita baca sekali imbas, dia maybe lebih kurang macam fishbone diagram. Okay, tetapi kalau kita dulu waktu sekolah kita akan ada belajar peta minda. Kalau sempat ingat. So actually ini adalah peta minda. Dia macam bentuk awal, bulat kita tak tengah. Lepas tu kita letak awal kecil kan. Idea-idea dekat branch tu. Lepas tu kita akan letak lagi sub idea untuk kita dapatkan ideas daripada isu yang kita dapat tadi. Itu adalah untuk mind mapping. Okay. Reverse thinking. Ini tak boleh, ini saya baca is a creative technique where you flip the problem around and think the opposite way to discover new solution. Instead daripada kita straight thinking, sekarang kita reverse thinking, kita fikir daripada belakang. Alright. Sekejap kita tengok steps dia macam ni. Kita mula bila define the problem macam biasa. Lepas tu kita buat reverse question. Macam mana kita nak terukkan lagi keadaan tu. Okay. Lepas tu kita list negative ideas dulu. Kita listkan semua yang tak baik, idea yang tak bagus.
Lepas tu kita tukarkan setiap idea yang tak bagus tadi tu kepada yang positif. Lepas tu kita make and best. So kalau kita nak samakan, maybe lebih kurang macam 5 why. Tapi why kita straight thinking. Kita cari kenapa isu tu berlaku. Tetapi gunakan step yang ni, reverse thinking ni, kita reverse, kita listkan dulu yang negatif. Lepas tu baru kita flip pergi kepada yang positif. Dan kita ambil yang the best. Yang ni juga boleh happen dalam group discussion as well. Dan individually. Okey. Ada berapa soalan? Ada contoh Contoh tak ada. Sebab contoh saya nak minta audience yang bagi contoh. Okay. Alright. So sekarang kita coming back to the first one. Okay. So since kita tak ada ramai, kita ada beberapa orang saja, tapi satu orang boleh pilih satu dan tulis kat kertas dan kita present kat kertas. Yang ni saya rasa kita tak perlu ambil masa lama lah. Maybe kita boleh up to 5 minutes ke? Boleh Ambil dulu. Okay. Boleh discuss dulu? Brainstorming? Mind mapping? nak buat Simple je. Isu. Boleh gunakan isu yang tadi yang kita pakai dekat sebelum ni untuk modul 2. Okay? So kita boleh translate pergi kat creative solution menggunakan simple techniques. So dia ada brainstorming, dia ada mind mapping. Biasa dia punya ikan ni kan. Boleh. Continue reverse thinking lah. Boleh? Dia tak ada limit Aku ambil mind mapping lah. Ah. Kena ambil mind mapping. Aku ambil brainstorming. Okay. Dia tak perlu banyak tak apa, tapi dia tak ada limit. Maybe boleh buat 5 je kot. 5 pun okey lah. 5 idea dalam brainstorming. Kita tengok brainstorming dulu Kita recap. Start the problem, generate idea, record all ideas, review and select the best one. Maybe generate ideas boleh 3, 4. Kalau brainstorming. Mind mapping Mind mapping maybe step ada 5. Write the main topic dekat center. Buat awal. Lepas tu kita buat draw main branches. Lepas tu add sub branches. Kita guna keywords saja. Lepas tu connect ideas. Cik Nazri main reverse kan? Reverse kita tengok step dia Brainstorming ni first is the problem kan. Kita tengok lagi tak step. Brainstorming. Brainstorming Step. Kalau nak pakai handphone ambil gambar pun boleh. Dibenarkan, tak ada masalah. Apa tadi? Brainstorming. Brainstorming ni step. Okay, ni brainstorming.
si recap balik. Recap slide bagi dong Okay, tak ada salah, tak ada salah, betul yang risau. Ni kita share. Dah Okay, siapa nak go first dulu? Okay, start dulu lah. Okay, brainstorming. Hmm. Okay, ni brainstorming. Okay, Cik Syawal silakan. So, saya ambil tajuk yang sama pasal reservation system tadi. Problem dia adalah redundancy schedule. Okay. So, itu problem dia pasal redundancy schedule. So, idea generate ideas quickly. So, assuming that I've been sitting with whole group like scheduling team, marketing team, sales team to plan roadmap for one whole year. Okay. The idea we came out to understand bila school holiday, bila public holiday, bila festive season punya holiday. So that kita dapatkan idea ni untuk kita record lah along the way. Bila masing-masing dah keluarkan idea tu, kita recordkan bila public holiday tadi semualah. So on that kita akan plan every year punya, maknanya yearly punya roadmap. So that schedule plan tu tak ada redundancy. Maknanya towards any festive season ke apa, baru kita nak ubah balik jadual atau schedule untuk sales punya program tadi. So bila kita dah ada yearly punya roadmap, kita dah tahu lah bila it can happen untuk sale tu. So that kita akan buka seat according to the sale punya ticket price lah. Okay, that's all. Okay, so the best idea is Plan yearly roadmap. plan ni. Okay. Okay, ada beberapa question untuk Cik Syawal tadi kan? Okay. Okay, masih Cik Syawal. Okay, Alright. next. Buka balik yang mapping. Mind mapping Okay, mind mapping. Cik, saya ingat. Oh, okay. So saya beri tadi contoh sama je dengan apa yang saya punya contoh awal tadi untuk improve team performance. So dekat tengah tu saya lukis the main ideas dekat topik center how to improve team performance. Okay, macam saya pernah cerita tadi, kita buat macam-macam plan. So salah satunya kita orang buat structured ratio document instead of handover document globally sebelum ni. Jadi kita buat structured in the organized way in the Excel. So kita list down apa task yang kena buat terus shift seterusnya. So lepas tu kita orang dari satu sub-branch is to create a dashboard to monitor live performance. So kita boleh nampak kalau ada ticketing ataupun case yang nak breach SLA, dia akan keluar dalam kita dashboard. Jadi semua orang yang dalam on shift boleh tackle the issue immediately. Kita create dashboard using service now boleh buat tu. And then untuk buat handover tadi tu lebih organised, so kita orang restructure balik, discuss dari satu branch, kita buat overlapping shift. So restructure balik the whole shift, so that every shift handover akan ada one hour gap for them to do the handover. So banyak masa untuk handover, jadi tak kelakar buat, so handover will be more proper. Okay. Lepas tu kita ada create satu lagi dashboard kat kita punya tools. Kita boleh letak stick notes untuk apa yang kena action immediately masa kita dah take the handover. So based on this structure kita buat dalam tu, kita nampak based on this action kita punya team dah improve notes. Okay. Alright. Okay. So semua tu connected lah idea kan. Connect kan? Alright. Okay, terima kasih. Cik Dizan. Dan Cik Nazri pula. Okay. Bukan. Okay. Reverse thinking Okay. Continuity daripada
there's a problem lah. Okay. Dengan business tak jalan. So given the question how to make it worse. So kalau ikut presenter tadi ada 4 main criteria. Procrastinate, lack of passion, lack of presence dengan poor marketing. So to make it worse, procrastinate, kita keep delaying lah. Okay. But how to make it positive? I need to start making checklist and simply follow and execute lah. Okay. And lack of presence, of course to make it worse, just ignore the tools yang ada, whatever Instagram ke, kita ignore, make it worse lah. But actually kalau I be thinking positive, kena learn all these tools and make use of it to increase my increase my presence lah. Okay. Lack of passion, because I do other things, banyak benda lain yang saya bagi priority. Why not sekarang to make it happen is to give priority to training lah instead of other stuff. And last one, poor marketing, because tak tahu pakai tools dan tak confidence. So how to do it? Basically confidence, you just need to just do it lah, kena buat kan, mudah. Dan marketing tools of course macam tadi, kena belajar dan kena pakai lah all the tools. Okay. Thank you. Okay, so tadi kita dah belajar mula-mula metodologi, 5Y, PDCA, DMAT dan beberapa lagi. Dan sekarang kita coming to modality creative thinking for solution. Apa yang kita boleh correlate between metodologi dengan creative thinking for solution? Teknologi lebih kepada kita nak find learn course atau macam 5Y tadi lah. Okay. So creative thinking ni untuk guide kita method untuk find solution. Okay, Cik Nazir ada nak tambah apa? Cik Syawal, apakah correlation ataupun orang kata kerjasama lah yang kita boleh kaitkan between metodologi dengan creative thinking for solution? Metodologi ni macam proses atau step yang term apa kita nak guna untuk untuk kita take cara berfikir kita untuk dapatkan solution. Okay. 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 It's a process lah, metodologi itu proses. Okay. Ya, metodologi lebih pada proses yang berstruktur. Okay. Bukan yang kita buat kita punya rasa. Tapi ada struktur yang tertentu. Okay. Mindset dia disiplin. Kita gunakan metodologi ni untuk bantu kita berfikir dengan cara yang lebih kreatif lah. Okay. Alright. Lebih structured lah. Okay. Okay. So dah boleh tangkap kan? Dah boleh faham kan? Okay. Alright. Silap. Okay. So untuk itu kita nak Senang ni. Sorry bagi dia. okay. So kita nak tengok dekat sini. Okay. Masing-masing boleh keluar handphone. Okay. Cuba scan QR boleh tak? Yes. Dia zoom boleh tak? Jadi kalau kita zoom tu boleh tak? Baca ke? Kalau zoom kamera boleh, tapi kalau app tu Dia kena sama macam Macam ni. okay, alright. So ada lagi seorang tak masuk ke? Dia tak Shopee. kena pergi Shopee kat bawah. Kena tahu. Okay. What are impact and benefits of problem solving? Apakah impact dan apakah kata benefit? Okay. Okay, boleh type dalam ni. Tengok apa jawapan yang keluar. Impact and benefit kan. Impact and benefit problem solving.
impact benefit langsung. Apa faedah yang kita dapat daripada problem solving, daripada penyelesaian masalah tadi? Impact dia tak mungkin, benefit dia mungkin. Tak apa, impact and benefit kita sekalikan pun tak apa. Kan kau tahu. Less waited time. Okey, bagus. Ni lean Di ni. lean BSM. BSM less waited time. Learning Tak boleh lah. Ikut sana. less waited time. Contoh mereka ni. Oh, dia, Sekali. dia ada limited character. Oh, dia panjang tu. Saya tulis panjang tu dah depan. Saya yang paling panjang ni. Structured engagement. Okey, betul? Bagus. Ada satu orang lagi. Resolve problems effectively, betul kan? Betul. Okey, betul. Okey. Semua ni betul. Okey. Kita pergi ke impact. So limitation and dependencies of creative problem solving. Limitation. Sekejap. Understand. Sekian sekali. Okay. Alright. Boleh tak? Kalau zoom ni boleh tak? Pakai handphone biasa, pakai kamera. Oh, boleh. Macam zoom kat kamera. Zoom. Take QR code tu. Zoom. Zoom. Pakai sikit. Tapi dia pakai kamera. Boleh. Memang kata ini. Apa limitation dan dependency? Oh, lepas tu pakai kamera. Ah. Oh, macam tu aku baru tahu. Rupanya dalam kamera tu boleh ada cip apa Boleh. tak? Oh. Okey, kita tengok. Limitation and dependencies. Kekangan dan kata bahasa Melayunya halangan untuk creative problem solving. Dan kebergantungan. Kebergantungan juga. Betul, dependency. 25 character. Ada seorang lagi tak masuk Kekangan dan kebergantungan. Creative problem. Apa lah? Kekangan dan kebergantungan. Budget constraint. Okey, Contoh kalau macam import nak improve proses apa, kadang kita kena put more investment untuk improve teknologi, kita pakaikan budget. Bayar kan? Bayar. Soft bayar lah. Soft bayar. tapi kadang-kadang tak boleh kan sebab budget kan. Sebab budget. Okay, so budget constraint. Okey, input dependency ni maksudnya data. Tak sedia, it can be apa? Macam tadi data dulu dia kan. Kalau data kita tak banyak, then kita punya problem solving kita punya tak efektif lah. Data bila ni tak ada. Time frame dia beza. Ambil time lah. Require more time. Dalam masa sama, isu tengah masih lagi berjalan. Kita tak engage lagi sebab kita mungkin ambil masa nak discuss, nak identify, nak analyse. Nanti kita dapat the best solution. Tapi nak dapat idea pun take time juga. Betul. Sebab Sebab bajet dengan time ni bergantung juga antara satu sama lain. Sebab perlukan bajet pun perlukan approval pun ambil masa lagi. Okay right, semua dah dapat dah boleh nampak right. So say right, so kita dah limitation and dependency kita dah outline. So sekarang masa ni nanti kan Oh, kita kita ada simple pula. Dia nak boleh relax. kita ada basic mark kan. Mari dulu kita dapat kerja kan. Okay. Boleh sikit tak? Oh, Macam tadi lah. So kalau tak zoom dia tak ada. Dia sebab jauh dia tak dapat sikit lah. Okay. Right.
So boleh buka semua kan. Oh, kat sini ada buka di sini. Dia pakai Microsoft Form. Ini Google Form. Google Form tu. Okay, so kat situ ada 20 soalan. So nanti kita akan go through sama-sama lah. Right? Okay, boleh bermula sekarang. Jawab dengan penuh ketenangan. Jangan risau, nanti kita discuss sama-sama. Tak apa, jangan risau, tak ada masa ditetapkan, dia jawab. Okay, soalan pertama, what is critical thinking? Kalau dah semua boleh tekan submit. Nanti kita go through one by one. Agak soalan dengan kita 20. Macam mana? Nak fikir ya. Apa, tak kisah, salah pun tak apa, kita belajar. So nanti kita akan go through balik semua soalan dan jawapan. Soalan tu kalau perasan dia ikut modul daripada atas sampai ke bawah dia ikut modul. Tak tahu pasal jawab ni. Apa ni nak uji kat setakat mana kita faham je. Oh, semua jawapan kena jawab kan? Dia tak boleh skip. Dia tak boleh submit.
dah Okey. Ini dua. Itu soalan dia tak banyak. Dah? Kita Izan okey. Cik Sawat dah dia dulu. Okay dah. Sudah siap? Okey. So dah Okey. Ada klik respon tadi, ada receive respon tadi. Kalau klik respon tu macam mana dia akan hantar jawapan dia? Dia respon lebih recorded. Kalau tak ada Kena submit kena ada respon. Tak ya? tak ya? Tak Dia sekali. respon lebih recorded. Okey, alright. Ada dapat email? Tak ada. Tak ada. Okey, alright, tak apa. Okey, kita share. Okey, nombor satu, what is critical thinking? So jawapannya adalah Nombor dua, proses element. okey. Yang first ni apa? First tu lupa tu lah. First ni adalah thinking. Thinking biasa kan? Thinking biasa. Audible. Betul. Sedap dulu. Proses nilai duit yang saya sini. Ini adalah critical thinking. Apa beza dia? Automatic problem process adalah thinking dia yang kita ada ni buat. Critical adalah ni. Tapi in dia punya keyword dia adalah process of analyze, evaluate and synthesize. Okay. Okay, kedua, what is problem solving? Jawab tiga tadi. Jawab semua. An application of base skill to identify, define and resolve certain challenges. Okay. Using one HP to judging everything ni tadi dekat tracks, common tracks. Okay. Proposing only one solution ni pun dekat focus kan. Okay, right. Key takeaways of critical thinking. Critical thinking adalah apa? Metodologi. Proses. Proses silap. Proses. Proses. Problem solving adalah application. So, dia adalah proses. Okay. Which are not important of critical problem solving? Apa yang tak penting? Ini ability to identify Solution. Worst decision making. Knowledge making. Yes. Sebab yang lain penting. Critical thinking yang problem solving penting, better decision making, evaluation function, the ability to identify function. Yang ni yang salah. Right? Okay, two types of data. Kualitatif. Right, betul. Yang mana satu bukan kualitatif. Dia ni aku jawab observation juga. Fokus. Survey. Okay, kualitatif ni apa? Yang ada data lah. Kualitatif ni yang non-numeric. Dia ada tiga. Kalau ingat, interview, Review, discussion, focus group discussion dengan observation. survey bukan. So jawapannya adalah survey. So survey adalah quantitative. Right. Dia not dulu kan. Which are not quantitative. Quantitative adalah quantity. Dia ada Nombor. dia ada statistik. So apa dia? Itu bukan nombor. Fokus discussion. Observation apa? Saya boleh mana? Which are not quantitative data. Survey Oh, kualitatif. sorry. Suppose which are Yeah, which quantitative are. data. Okay, sorry. Which are? Dengan silap. Silap. Satu markah free. Tapi apa jawapannya? Quantitative. Patutnya soalan dia Survey. which is quantitative. Jawapannya survey. Okay, alright. Next, survey is apa? Quantitative. Quantitative. Betul. Interview is qualitative. Betul. Saya like the best statement of methodology. Apa dia? The way or step we use. Yes, betul. Yang ni bukan, yang ni bukan, yang ni pun bukan. So dia yang ni yang last Yang mana bukan metodologi? Windows. Windows betul contoh. Okay. 5Y or 5 what is a
Okay, right. Drawing or visualize issue problem using an animal bone. Fishball diagram. Bukan ball collector kan? Bukan kan? Okay, right. PDCA stands for? Then we check Right, betul. Select a simple technique. brainstorming. Brainstorming. Okay. Select the best statement from brainstorming. A group idea generation method where people share their thinking without judging them. Masih Syawal buat tadi Right. The best statement for mind mapping. Visual thinking to help organize idea. Alright, to mind mapping Tadi Cik Syahizan buat kan? Yeah. Right. Reverse. Ni Cik Nazli buat tadi. Last sekali. Last sekali Creative technique when you flip the problem around and think the opposite way. Okay, right. Last, which are not the impacts and benefits of problem solving? Continuous. Alright, betul. Tahniah. Okay, so Sama. So kita dah di penghujung Sijil ni. Ya? Lulus dapat sijil ni. Lalu dapat sikit. Okay, dah. Okay, tadi. Alright, so jauh. Pergi berapa? 20 jam. Banyak masalah sebenarnya. Alright. So sekarang kita nak wrap up dan Q&A. So saya open untuk Q&A dulu berkenaan dengan topik yang kita belajar hari ini, critical solving and problem critical thinking and problem solving. Ada Q&A? Q&A tak ada lah, tapi lebih feedback kan. Boleh? Ataupun share apa yang kita belajar hari ini. Boleh? Silakan Cik Nazli. So most of the kita tadi PDC DSM memang pernah dengar. Pernah dengar lah, pernah ditunjukkan tapi tak pakai lagi. Okay. So bila ada mungkin macam is a good refresher. Good refresher Refresher. Jadi boleh pakai sangat semua. Kalau daily life dan kerja lah. Ya, kadang-kadang kita tak tahu pun terms tu kan. Kita pakai tapi kita tak tahu terms tu. Tapi lepas ni maksudnya boleh pakai dan dengan lebih structured lah. Ya, Okay. dan dengan lebih faham lah. Faham. So ada apa lagi nak share pasal apa yang kita belajar hari ni? Ataupun ada soalan ke? Betul lah, kadang macam benda yang kita dah pernah buat tapi bila di visualize balik dalam presentation ni kau nampak okay, oh dulu pernah buat. Sebenarnya itu adalah salah satu metodologi yang kita buat tapi yang kita tak pernah tahu. Tak pernah tahu. Tak pernah tahu. So bila ni kita lagi nampak apa benda yang ada options yang ada untuk critical thinking dan problem solving. Ada lagi? Tak ada? Dan selain tu, benda ni macam membantu kita buat preparation untuk interview lah. Tak buat apa-apa problem yang seharian. So hari ni boleh start lah DMAT ke, PDCA ke Sebab ada terms yang kita boleh guna dalam interview session because some of the interviewers punya soalan tu kadang-kadang dia involve dengan apa task, apa dengan role yang kita nak apply tu kadang-kadang. Kadang-kadang kerja saya kadang bila kadang banyak performa yang salah. Kadang kita tak ada nak fikir. Jadi benda macam procrastinate, Betul. sebenarnya kita kena write down apa problem kita ada. Kalau tak write down kadang kita jadi trouble. Mungkin ada satu soalan lah. Ya, silakan. Macam terunya memang hari-hari ni makanan kan. Makanan harian kan. Kerja buat benda ni kan. So untuk orang yang tak familiar dengan terms ni, kalau dia tengok, maybe some people kan just another doing kan. Cantik atas slide. Jadi kamu boleh pakai pun some people think macam tu lah. Ya. If you are using it every day, you nampak dia punya manfaat kan. Betul. So, just wonder macam mana kita nak buktikan dekat orang this is a good tools yang kita boleh pakai. Okay, so dia depends. First sekali dia depends dekat macam mana kita memperkenalkan all these methodologies to newcomer lah, ataupun yang unknown people to all these terms. Sebab kadang-kadang terms tu bila orang baca, orang tak pasti pun sebenarnya apa. So it's the way how you
kita deliberate and explaining more, it is good to have more actual example yang happen in real life. For example, macam kita tengok tadi, kunci hilang, dia terlambat bas dan juga tak ada teh di waktu pagi. Sebab benda tu common, dia akan jadi in daily life, dan once in a while kita maybe akan face that kind of issue. So bila kita dapat stimulate benda ni in real life situation kepada orang yang unknown or not knowing much about methodologies, they could understand dan dia akan ada eager to learn more why they should learn about these methodologies, yang at the end of the day it could end up benefits them in their daily life. Macam Nazim cakap tadi, ada seorang maybe dia akan just tengok penting benda ni, ada apa pun benda yang dah dibuat. So rasa kalau nak bagi lagi strong presentation ni, mungkin boleh letak satu example yang macam benda yang outage yang happen recently yang semua orang tahu. Contoh tahun lepas ada sekali macam level view down 24 jam. So kalau kita boleh bagi dalam scenario apa rupas. Jadi bila kita drive benda tu, kita satu contoh scenario yang berlaku, orang lagi excited, oh benda ni memang orang pakai. Okay, point again. Okay, make sense. InsyaAllah kalau ada next for the next upcoming training kita buat. Just tak share pengalaman ni. Boleh? Macam Hasan dekat HP. Jadi kita dengar, okay, HP nak implement Lean. So first thing dalam kepala is, ni nak kurang orang ni. So the negative perception is there. Ya, betul. Dalam saya punya situasi personal life, memang itu benda yang common, orang akan resist. Sebab apa yang orang boleh tengok adalah change. Sebab kita dah blend dengan that culture for years, and then suddenly kita akan datang dengan new ideas, new methodology. Tapi kita tak boleh salahkan orang, sebab that's how it is lah, macam mana boleh turun over the years. Tapi the most important part, how kita nak bring the new culture and make people understand apa benefit yang orang akan dapat once benda ni right. It depends on kita lah actually. Kita yang memainkan peranan. Tapi kita boleh cakap impact dia, it could be in negative thing, it could be in positive. ya, apa-apa benda ada pros and cons. Macam Kena cakap tadi kan, management nak buat benda ni sebab nampak ada area yang boleh improve kan. Ya. Like parti yang dua, Ya. dia nampak benda tu macam threat untuk dia punya kejayaan. Boleh hilang kerja sebab orang pun buat automation ke apa kan. Ya, kita tak boleh lari lah kat zaman sekarang. Dalam masa sama dia improve service tu. Ya, improve efficiency and effectiveness lah towards deliverable, towards delivery. Itu contoh yang boleh tengok bila tengok PCDA ni, teringat cerita satu movie yang kat famous pasal macam mana McDonald's set up. Sebenarnya dia start pakai PCDA sebenarnya. Macam mana dia buat layout dapur, jadi orang buat burger tu laju. Jadi burger tu besar 5 minit. Macam teh tadi lah. Macam teh Macam tadi. dengan mula. Betul. So orang tu dah observe, dia tengah makan burger, dia order 5 minit dah siap, dia pelik, tak pernah ada. So bila dia kaji, dia panggil layout dapur. Betul. Sebab aku pernah kerja part time McDonald. Untuk staff McDonald yang bekerja, setiap division, dapur, kaunter dengan lobby, diorang ada movement diorang. Contoh ambil order, lepas dia ambil order, dia kena bergerak ke mana? Dia ambil air dulu ke? Kaunter A ambil air dulu, kaunter B mungkin pergi ambil burger. So dia takkan clash. So dia ada laluan dia. Dia memang buat macam tu structure dia. Betul lah tu, dia apply cerita dalam movie tu, dia start, Yes. teknologi tu start. Ya. Dari movie, tak ingat apa. Sama juga yang kitchen punya section. Kalau orang ni masak McChicken, another kitchen apa tu mungkin masak Big Mac. So dia ada movement yang pergerakan takkan clash yang menyebabkan delay diorang punya servis. Ini betul lah, betul lah. Kita macam tu, nak bagi servis yang cantik, kita buat ni layout ni. Yes, dia ada layout. Ajak konsen pula. Kalau servis punya ni lah, invitation. Betul. So, in summarize dengan apa yang kita dah belajar ini, sharing hari ini, actually critical thinking and problem solving skills sebenarnya important. Dia bukan semata membantu kita harian, tapi dia juga membantu kita dari segi di mana tempat kita bekerja, organisasi kita bekerja. Dia membuatkan kita berfikir bagaimana kita identify satu masalah, kita perform analysis with the right methodology, and then eventually come up with the right
solution untuk mitigate the issue. Dan saya berharap dengan apa yang saya kongsi hari ini dan kita sama-sama belajar kongsi hari ini, sikit sebanyak dapat membantu sikit sebanyak dari segi real life situation kita di tempat kerja ataupun maupun kehidupan pribadi kita. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan ataupun sharing seterusnya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Saya minta ampun dan maaf kalau ada kesilapan dari diri saya di kata secara langsung atau tidak sengaja, kekurangan mungkin dari segi konten ataupun slide.